Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Saya mula-mula saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi ruangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Kita berkumpul ramai-ramai malam inilah. Okey. Okey, jom kenali speaker kita. Siapa beliau dan daripada mana dia bermula dan kenapa dia bermula. Okey. Nama dia Nurul Hikmah lah. Dikenali sebagai seorang penjawat awam. Dia bermula pada tahun 2020. Awal tahun dah, bulan 2. Okey, dia baru bermula 2 tahun 2 bulan, tapi dia buat hanya suka-suka sahaja. Bukan nak fight ke apa ke, macam sebelum orang join bisnes ni untuk fight betul-betul kan. Tapi dia ni sejenis untuk sekadar santai-santai sahaja. Buat suka-suka je, tak ada komitmen bulanan kan. Okey. Buat santai-santai je tapi termanager pada Julai 2021. Dah termanager, dah lah terjoin termanager pula. Okey. Lepas tu bila dia dah nampak tu rentak dia, apa yang dia dapat, pencapaian yang dia dapat tu, okey, dia dapat ranking top manager dalam carta Aquila Legacy berturut-turut sejak Ogos 2021. Kan. Okey, dah baru je manager tapi fight betul-betul dah dapat naik carta lah. Kan, bukan biasa-biasa. Okey, lepas tu dia dapat F2D manager. F2D ni apa? Stay sampai habis lah kelas ni. Saya malas nak ulang lebih detail lah. Okey. Lepas tu dia dapat local trick percuma pada tahun 2021, tapi disebabkan tu pandemik. Tapi syarikat kita baik hati. Dia bayar pampasan dengan Go Wafer dan voucher sebanyak RM2,000. Sebab COVID tak boleh pergi. So kita dapat pampasan. Tiada rugi dekat situ. Kan. Setengah syarikat tu kalau dah COVID memang akan burn lah semua kan. Tapi syarikat kita berbeza. Macam tu kan. Okey. Lepas tu dia naik jadi solid manager pada 2021. Dah jadi solid ni dapat pula Eagle manager pada 2022. Dapat lagi Eagle manager retreat. Percutian percuma. Sebanyak 50,000 bersama pasangan. Setengah syarikat tu hanya sekadar layak kita sahaja. Ejen sahaja. Tapi ni syarikat kita boleh bawa pasangan bersama. Okey. Duit poket ditanggung. Dekat mana tu dia dapat? Mexico pada bulan Oktober 2022. Itulah sedikit tentang sejarah speaker kita Nurul Hikmah. Okey. Jom kita jemput. Jangan lengah-lengahkan masa. Okey. Jom Kak Nurul. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, pagi. Okey, bagi yang buka gambar tu, orang kata safe lah ya. Macam-macam nanti keluar sekarang. Okey, kejap ya. Okey, saya ni kerja di Perak. Okey, penjawat awam. Saya ni orang Terengganu. Kalau tubik seleng-seleng Terengganu tu, minta maaf lah deh. Okey. So nampak tak share slide saya? Nampak? Okey. Panjang lebar MC Supervisor Farini tee up saya kan. Okey. Saya ni biasa saja dululah. Orang biasa-biasa saja, orang kampung saja, asal dari kampung kelapa sawit je kan. Terengganu banyak sawit kan. Okey. So saya nak berkongsi peluang
sekarang ramai orang sakit dari segi orang kata badan dan dari segi ekonomi. Tak kira lah siapa pun kita, jangan malu, jangan segan. Tak kira kita kerja apa, tak kira kita pangkat apa, jangan malu, jangan segan. Cuma saya minta maaf kalau saya dalam Zoom ni terpanggil awak ke saya ke ya. Sebab saya tahu dalam ni macam-macam orang ada. Macam-macam orang kata background, okay? So, saya next je lah. Okey. Saya ni tadi Farini dah cakap, saya adalah penjawat awam. Kalau ada soalan boleh cek ya. Kalau boleh, kalau panjang-panjang sangat jawapan saya tak boleh bagi. Sebab kalau boleh saya nak habiskan 10.30. Nanti you all akan cek balik siapa yang bagi link Zoom ni. Okey. Kalau sayalah. Kerana kita. Okey. Saya adalah penjawat awam. Anak 3. Uh, yang sulung 17, yang nombor 2 13, yang kecil 7 tahun. Dan suami saya adalah kerja kerajaan, uh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ehwal Pengguna. Okey? So, kalau tahu Kementerian Perdagangan ni, banyaklah orang kena tipu, pelaburan, whatsoever semua pergi tang suami saya sebab dia enforcement. So sebab tu saya masa mula-mula saya buat join Februari 2020 masa waktu COVID, saya buat 6 bulan saya duduk silent je. Suami saya tak tahu. Bila income saya 15,000 baru saya cakap nah ini income saya, baru dia bersama saya. Okay. So saya join pada Februari, saya tu supervisor 2020, assistant manager, terus manager dan saya F2D pada September 2021. Saya F2D tu apa Nurul? Dalam Forever ada gaji. Okey, selain daripada bonus ada gaji. Tunggu sampai habis, tolong jangan lari sebab rugi sangat. Sebab ada gunung emas di tangan korang tapi korang tak tahu sebenarnya. Tapi di sini memang orang kata lubuk emas. Memang rugi. Kalau korang tak join ni, memang betul. Lubuk emas, tak perlu sakit kepala. Tak perlu jadi founder. Tak perlu sewa kedai. Tak perlu orang kata ada pekerja. You lubuk emas. Modal kecil, untung besar. Modal sekali, untung berkali-kali. Macam tu. Okay. So, saya local trip, saya eager manager dan saya adalah di zon utara, Perak kan. Okay, sebab saya daftar di Perak, saya buat di Perak. So, top 20 lah, Alhamdulillah. Okay. Okey, sebelum tu jangan risau bab tak naklah Nurul ni nanti mesti suruh aku jual barang. Tak, kita tak suruh jual barang pun tau. Kita tak suruh kumpul order pun. Kita tak suruh collect order. Kita tak suruh you all cari kutu orang ni, kutu orang ni. Tak perlu, tak perlu. Tak payah bisnes yang menekan. Sebab paling tua dalam bisnes kita adalah umur 85 tahun pun boleh bonus USD tahunan. Kita 58 pun tak ada masalah. Okey, santai saja. Okey. Tak ada syarat tersembunyi. Okay. So ini adalah Jack Ma. Okay. Lelaki Jack Ma ni orang tahu. Dia lelaki terkaya. Tapi kalau Jack Ma ni meletakkan monyet, dia nak pisang ke nak duit? Macam kita nak bisnes ke, cuba komen. Siapa nak bisnes wang dia kecil atau wang besar? Kalau wang besar tekan nombor 2. Kalau wang kecil tak payah. Okay, siapa nak wang besar? Maknanya, you buat satu, you dah boleh besar dah. You jual satu barang, you dah boleh besar dah sebenarnya. You jual satu barang, you bukan boleh 2-3 ringgit You jual satu barang, you boleh 25 ringgit. You boleh 30 ringgit. Okay, tak ada orang ke suka wang besar je? Saya je suka. Orang Terengganu mesti suka. Cik Azman ni, siapa yang Siapa yang bawa? Cik Akin ni saya kenal, bawah saya. Cik Azman ni saya tak kenal. Tak maaf lah kok saya ter-WhatsApp sebelum ni. Okey, semua orang suka dua. Sebab kita nak, contoh sekarang, apa yang boleh imagine, kita nak pakai kereta kecil sebab kita nak nyelit. Tapi kita nak sisi besar. Tapi memang benda tu susah nak buat sebenarnya. Mustahil. Tapi sebenarnya, bawa pindah. Tapi sebenarnya ada. Okay, kita je tak nampak, kita tak tahu. Macam witness. Witness, dia WhatsApp saya bila? Tadi ke semalam. Dia tak tahu pun Forever Living ni ada. Okay. So,
Ini saya nak tunjuk papan impian saya. Alah Nurul, benda ni biasalah. Alah, aku buat bisnes ABC pun ada papan impian. Tak. Saya nak tunjukkan semua papan impian saya selesai hanya 2 tahun sahaja. Okey, cuma umrah je saya buat family dia saya pada tahun 2023. Kalau dulu saya berbisnes, saya suka bisnes, saya takkan capai ini semua. Dalam masa 2 tahun, 2021 saya dah boleh melancong. Kalau dalam bisnes saya dulu, saya akan bagi upline saya pergi dulu. Lepas tu saya akan masuk Facebook, oh upline saya pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini, pergi situ. Kita bila nak pergi? Tak pergi-pergi. Okay? Okay. Ini saya di Perak. Dulu sebelum saya buat Forever, memang saya duduk rumah sewa. Alhamdulillah, selepas saya buat Forever, saya dah beli rumah di Teluk Intan 1. Dan ini adalah rumah saya di Terengganu atas nama saya, atas payslip Forever. 4 bilik, 3 bilik air di Pengadam Baru. Okey. Ini kereta saya ni plate T. Nampak sikit tu saya tutup. Dulu kereta saya adalah Viva Elite. Saya convert kepada Vios GR. Nampak tak? So, kalau saya seorang penjawat awam, suami penjawat awam, komitmen ada, memang takkan dapat saya merasai Vios GR. Vios ada 3. EGGR. Masa saya beli GR ni, 3 hari je lulus payslip dan saya orang nombor 5 pakai di Teluk Intan. Ha. Okay? So, inilah yang saya dapat sekejap saja. Awak semua nak bisnes sekejap pun. Kita tak kisahlah kita gaji 3,000 ke 4,000 ke 5,000 sebulan, tak ada masalah. You kumpul duit tu. Kumpul duit tu nak pergi umrah ke whatsoever terpulang. Okay? So inilah saya pergi ke Mexico, ke Istanbul. Itu yang saya pegang gold wafer tu adalah masa saya 2021 yang COVID. Okay, ada bisnes bila COVID dia tak bayar pun you. Dia tak bagi pun. Alhamdulillah kata company, nasib ada COVID, save duit aku. Tapi dalam Forever tak. Kalau saya menolak ke Cancun, ke Istanbul, ke Bangkok, memang saya akan dapat pampasan. Okay? Dia akan bagi pampasan. Walaupun kita tak nak pergi. 3 bulan sebelum dia bagi bulan 10 pergi, bulan 7 dia bagi. You nak pergi tak nak? Kalau you nak pergi, you ambil duit. Dia akan kreditkan USD ke account. Bukan tak nak pergi, Alhamdulillah Nurul tak nak pergi, jimat duit aku. No. Duit dia akan bagi kat kita. Okay? Dan pada tahun 2023, saya bawa family saya ke Tanah Suci. Dalam keadaan saya tak bersedia sebenarnya. Actually, saya nak suruh mak ayah dengan suami saya dah pergi. Tapi mak saya kata, kenapa kau tak pergi? Okay, so tak apa. Saya bawa semua pergi. Dalam saya, orang kata, yelah saya tak ada ilmu. Tiba-tiba ajak mak saya nak pergi umrah. Mak nak pergi tak? Jom. Tapi ayah saya dah 3 kali umrah, 1 kali haji dah. Saya saja nak bawa duit saya supaya bila mak ayah saya meninggal, saya tak ada galang-galang dah. So sekarang saya dah habis dah untuk mak ayah saya dah bawa dah dia pergi umrah. Saya dah bagi produk setiap bulan. Alhamdulillah. Tak ada duit, minta. Alhamdulillah, boleh. Okay? So saya pula tak pernah naik kapal terbang. Saya pergi Cancun, Mexico, Pulau Caribbean, Pantai Caribbean 22 jam naik flight. Okay? So saya nak tanya, siapa yang suka melancong company bayar? Tak ada duit sendiri, tekan nombor 1. Maknanya 50,000 bawa family, bawa anak. Kalau tak nak pergi melancong, contoh saya tak nak pergi Istanbul. Saya nak ambil duit. Sebab saya nak bawa satu family saya 6 orang pergi ke umrah. Pergi ke Tanah Suci. Tak ada masalah. Ini bagi orang Islam. Bagi orang bukan Islam, contoh witness. Witness you nak pergi India, kan? Dia orang ada semayang kat India. You pergi je witness. Tak ada masalah. Kita tahun lepas ada pergi ke India. So you nak pergi ke India, you free saja. You boleh buat aktiviti keagamaan you. Contohnya, okay? So tak ada orang kesuka macam saya ni. Kalau suka tekan 1. Jangan tidur pula. Kalau rasa tak energi saya punya ni, khabar dekat WhatsApp. Okay? Tahu. Okay, semua suka kan? Kalau takut naik ke terbang, Cik Johari, takutlah Nurul nak naik ke terbang, tak apa. Jangan naik Cik Johari. Ambil je duit.
Ambil je duit, beli tanah, beli lembu, beli rumah buat aset. Tak ada masalah. Nak naik kapal terbang ke nak buat aset, terpulang. Company kita tak ada syarat tersembunyi. Memang dia bagi. Memang wow-wow. You takkan jumpa dekat company lain ya. Okay. So sebab tu saya kata tunggu sampai habis. Okay. Ini saya nak tunjukkan mula-mula saya join, saya kata dah bulan 2 saya join. 2020, bulan 7, bulan 8. Okay. Nak cerita masa tu orang COVID pandemik. Ramai orang duduk rumah. Betul, termasuk saya 3 bulan penjawat awam Forever Living masuk. Gaji penjawat awam pun masuk. Duduk rumah 3 bulan suka-suka saja. Nampak tak? Buat online saja. So kalau kita duduk di bisnes lain, kita nak dapat 500 permulaan, boleh ke tak boleh? Tekan 1. Permulaan bulan pertama. Ini saya ni orang kata sangat, orang kata low class lah saya 500 ni. Ada orang permulaan pertama dia dah dapat 2,000, 3,000, 4,000. Saya ni 500 memang low class sebab saya ni orang kosong, orang tak pandai. Okey? Nak dapat 500 permulaan bisnes susah, susah. Betul tak saya kata? Okey. Ini CP58. CP58 saya income tax. Masa orang duduk di apa ke nama COVID kan. Okey, saya nak tunjuk di sini adalah peningkatan. Itu nama saya dan saya tutup. Kalau boleh jangan masukkan dalam media sosial. Ramai sangat orang duduk scammer sekarang kan. Dan saya ni betul tak ada scammer, bukan scammer ni. Saya picit-picit muka saya nampak. Okey, bukan ya. Saya nak membantu ramai orang dan ramai orang ni yang ajak awak masuk sebenarnya semua nak bantu awak. Jangan risau. Jangan duduk percaya kat Facebook lah apa. Jumpa telefon VC ke semua. Alhamdulillah. Okey. So dia ada satu loncatan paradigma. Betul tak? Dia terus melompat. Nak tunjukkannya kalau di bisnes lain ada melompat. Income. Dia melompat pening. Macam mana aku nak buat sale? Alah, aku nak dapat bonus. Tapi aku kena maintain sale. Alah, kalau aku tak buat maintain sale, macam mana aku nak dapat bonus? Melompat sampai ke shilling. Orang mikir sakit senok kepala-kepala. Okay? Faham ke tak faham ni? Cuba bagi api sikit. Kod cakap seorang tak faham. Bagi api sikit. Mana dah? Okay, faham. Alhamdulillah. Su ni siapa? Bawa siapa Su? Siapa yang proaktif memang cepat dapat. Okey. Betul ke Nurul? Okey, ini sejuk-sejuk lagi. Baru sangat-sangat lagi. Okey. Baru sangat-sangat lagi dapat email bonus tahunan di Paris 19 saya dah share dalam grup 19,000 USD. Darab dengan berapa sekarang? Cuba kira. Berapa dapat? Ini bukan ini orang kata sikit lah. Ada yang India tu dapat sampai 300,000 USD. Memang orang kata ya kena yes. Betul. Inilah bisnes yang you boleh buat income yang luar biasa. Yang you boleh settle hutang. Dan saya pasti ramai leader-leader dalam Forever Living tak pernah menyuruh you all resign. Dan saya sendiri pun tak pernah. Sebab apa? You boleh buat santai-santai. Bisnes ni sangat mudah. Okay? Oh, baru join. Okay. Sangat mudah bisnes ni. Okay? Sebab tak perlu nak peni-peni. You bawa lori ke? You drive suri rumah ke? You pegawai kelas A ke? You doktor ke? Pilot ke? Apa pun tetap you boleh on bisnes ni. Okay? Kalau you nak berhenti, itu terpulang. Okay. Okay. So ini saya suka. Awak nak capai, nak tunggu 10 tahun akan datang ke baru nak capai impian? Sebab sekarang siapa yang dulu buat bisnes sebelum kenal Forever Living, sebelum join Zoom saya ni, sebelum ni dia buat bisnes tapi dia upline dia yang pergi sana. Boleh tekan nombor 5 tak? Jangan sebut you punya bisnes apa. Saya tak nak tahu. Cuma saya nak tahu ada ke tak? Ada ke tak? 5. Tekan 5. Maknanya sebelum ni you buat bisnes, apply you capai. You buat kerja
teruk. 30 bulan, 31 bulan dah bersandar lah, meniarap lah, terlentang lah, kepala ke bawah lah, kaki ke atas lah untuk dapatkan bonus. Ya Allah, kesian. Tak apa. Alhamdulillah, Allah bagi kat sini. Tak kisahlah Muslim ke, tak Muslim ke, sama saja, rezeki kita sama saja. Yang penting pilihan kita tak sama. Okey? Lepas tu, otai tak. Okey. Ajal mau rezeki kita tak tahu. Jadi kalau 10 tahun kita baru nak capai impian kita, adakah 10 tahun tu kita masih hidup? Adakah 10 tahun tu kita masih larat? Adakah 10 tahun tu kita masih mampu naik kapal terbang? Okey? Sebab tu kata adakah 10 tahun umur kita ni masih ada. So, kalau gunung emas tu you boleh genggam sekarang, you ambil sekarang. Ambil, tutup, tekad, nekat. Saya dulu, masa saya join mula-mula, sebab saya kata modal kecil untung besar kan. Okey, modal saya, kalau saya nak buat 10 tahun ke 100 tahun, modal saya dulu 2,000 saja. Tapi saya dah tunjuk CP58 saya berapa tadi. Daripada 76,000 lompat 121,000. Maknanya income saya banyak tu untuk 2 tahun. Awak kekelitlah campur berapa, hampir 200,000, betul. So saya keluar 2,000, masa tu saya tak ada duit simpanan. Duit simpanan tu je lah. Tapi sekarang saya nekat dan tekad sebab saya nampak benda ni memang gila punya lubuk. Rugi you tak buat. Rugi. Jangan rugi masa. Tolong buat. Tolong ikut betul-betul. Benda paling senang. Bisnes yang paling senang ni lah. Otai ni umur 60 lebih dah ni. Nanti ada gambar kak. Okey. So itulah saya kata mungkinlah ini bisnes yang kita minta dalam doa. Tak kisahlah you agama apa pun, kita sama-sama doa tapi cuma berlainan dia punya cara. Tak ada masalah. Okey je. So hari ni kita minta. Tapi sebenarnya Allah dah datang peluang. Okey? Tuhan dah datang peluang kat kita. Inilah. Macam suka saya kata, kalau peluang tu dia datang dalam bola tau. Golek kat kita. Kalau kita lah sebagai seorang Islam, okey, cara kita solat atas sejadah, seolah-olah macam bola tu datang golek dekat kita. So, atas sejadah depan kita, kalau kita tak ambil bola tu akan lari. Okey? Sama juga dengan orang bukan Islam. Okey? Dia ada doa ikut agama masing-masing. So, kalau you tengah berdoa tu, you tengah memohon tu, you tak ambil, dia akan lari. So, you ambil peluang. You nak dapat rezeki, sebenarnya you kena genggam peluang. Sebab contohnya lah, kalau you perut lapar, saya dah bagi lauk, saya dah bagi nasi malam ni. Tapi you tak ambil senduk dalam mulut, you tak ambil masuk dalam mulut, you takkan dapat, you takkan kenyang. Okey. Nanti kita tunjuk. Okey. Bisnes santai-santai, modal kecil. Nanti kita tunjuk sampai habis. Okey, kelebihan dia. Okey. Okey. Ini yang saya suka recap. Saya suka recap. Ini je yang you all kena faham. You all kena ini je. Okey. Pertama, you tak perlu renew keahlian pun. Maksudnya, you join hari ni, 4 tahun akan datang, you tak nak buat, you tak aktif dah tempoh 4 tahun, tahun keempat datang, you tak perlu renew keahlian. You tetap ahli. Dan kalau you persen di 60% you punya profit, you tetap 60% profit. Okey, faham nombor satu? Okey, cuba bagi api-api sikit. Okey. Dan dalam forever living, bila you betul-betul nak bisnes, ingat you layak dapat gaji setiap bulan. Macam ginilah, kalau kita pergi kerja swasta ke kerajaan, you betul-betul kerja. Hari ni you datang kerja, esok you datang kerja, lusa you akan dapat gaji ujung bulan. Tapi kalau hari ni you pergi kerja, esok you tak pergi kerja CMC, lusa tak pergi kerja, lepas tu datang celam-celuk, gaji you kena potong. Dia sama konsep. Okey, jelas Okey. So, persen bonus tak jatuh. Okey? Okey, tak jatuh. Maknanya, macam saya kata, contohlah bisnes ABC. Bisnes ABC, bisnes lain
Okay. Hari ni you join 3%. You buat hard work, you akan dapat 6%. You buat hard work, you dapat 9%. Tapi pada bulan keempat, you sakit. Mak you meninggal ke, anak you sakit masuk hospital, you tak boleh buat. Ingat bulan keempat, you tak ada sale, you akan bermula balik dengan 3%. Betul ke tak betul? Kalau betul, tulis betul. So, kat sini forever tak jatuh. Jelas maksudnya you join hari ni, you datang 3 tahun lagi pun, dia kekal you punya sama saja. Sebab inilah satu-satunya bisnes yang tak menindas. Jelas Betul ke tak betul? Cuba tulis betul ke tak betul. Ketidur belaka dah. Okey. Untung runcit 30% hingga 48%. Maksudnya, satu produk you boleh 30% mula-mula you join. Mula-mula you join, you dapat 30%. Bonus mula-mula you join, dapat 25%. Saya tanya dekat komen, jawab. Ada ke bisnes kat luar sana, you join hari ni, dia bagi terus 25%? Ada ke? Jawab. Biasanya you akan untung RM5. 25%, that means you untung RM25. Satu produk. Tak ada. Betul Cik Akif. Tak ada. Ada tak? Yang baru Witness ada tak? Siapa pergi nama nak tengok? Tak ada ya? Okey, memang tak ada. Biasanya 3%, 6%, lepas tu jatuh. Okey. Duit hilang. Flushing namanya, duit hilang. Okey, bisnes boleh diwarisi. Bisnes boleh maksudnya kalaulah andai kata you join hari ni, besok tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. You boleh bagi bisnes ni dekat anak atau suami you. Sebab tu untuk bisnes ni kena faham satu. You hanya daftar satu. Saya hanya nama saya. Suami saya tak ada nama pun dalam Forever. Tapi you tengok bukti gambar saya pergi melancong Forever Living, bayar suami saya. Macam mana 6 bulan saya buat diam, tiba-tiba suami saya yang tak pernah pergi Sabah Sarawak pun suka dapat naik kapal terbang. Nampak tak? So tak perlu. Tak perlu nak letak Kak Ida sebelah kiri, Farini sebelah kanan. Anak si Akif duduk bawah. No, tak perlu. Tak payah pening-pening nak susun. No, kata dah santai-santai saja. Okay? Duit poket melancong sehingga 32,000 USD. You dah pergi melancong dah. Company bagi lagi duit poket. Nak ambil kau nak beli LV, kau nak beli apa? Boleh. Dan yang terbaru saya dah bagi kongsi kat grup, siap dapat duit bonus dan bonus tahunan USD dengan beg LV hadiah. Okay? Melancong VIP free 2 tiket. Okay? Jam bonus unlimited. Okay, yang nombor 4, nombor 5 ni basic je. Sebenarnya banyak lagi. Nombor 9, jam bonus, royalty bonus, produk free, bonus dari kilang, satu kaki, satu line, bonus tetap dapat. Tak perlu you witness kata, Nurul kalau saya nak join, kena saya letak Salman sebelah, Villa sebelah ke? No, tak perlu witness. You satu kaki Salman saja pun okey. Tapi kalau you tamak, dalam Forever orang tamak selalu untung. Kalau kaki Salman you dapat 5,000, kaki Villa you dapat 5,000, it's okay. Tapi kalau dalam Forever kaki Salman dia dapat, Villa tak dapat, it's okay. You tetap dapat. Mana ada ke bisnes macam ni? Bisnes kat luar sana tu kena, okey nanti saya cerita. Bisnes kat luar sana tu kena orang kata benda kiri kanan. Okay. Gen bonus ni extra bonus. Nanti saya cover next slide. Okay. So tiada bilion minimum. Maksudnya tak perlu you kena order 10 kotak. You nak jadi founder, nak untung 60%, kena buka kilang, cari kilang, kena maintain sale. Nampak tak? Kita satu produk beli pun tak ada masalah. Tak nak beli bulan ni ada lagi ubat gigi, tak nak beli pun tak ada masalah. Okay? 16 overriding bonus unlimited. You boleh override orang kata apa? Sesuka you lah. Sebanyak mana you. Tak perlu simpan stok sebab kita guna apps saja. Nanti saya tunjuk apps. Okay? Apps tu free aja. Tak perlu you nak collect order. Tak perlu nak sekutu
tak perlu nak, Farini you nak apa? Saya nak pergi settle. No, tak perlu. Penat, buang masa, habis minyak. Okay? Program support tunjuk marketing tools nanti semua dah ada. Kita boleh membina rangkaian di 171 buah negara. Sebelum saya terlupa. Okey. Bonus rangkaian ni di negara contoh. Witness, you ada team di Singapura. Tadi saya rasa petang tadi saya dah voice note you. Kita ada team di Singapura. So, Singapore rate mata wang dia paling tinggi dari Malaysia. Okay? So, dia akan bayar you adalah US dollar Singapore. Walaupun, witness, Salman tu duduk Singapore. Dia beli satu ubat gigi. Lantok dia lah beli satu ubat gigi. Dia pun, you pun ada bonus US dollar Singapore daripada belian Salman. Sedangkan you fizikal duduk Malaysia, Salman duduk di Singapura. Andai kata Salman kata, wah witness, you dapat banyak US dollar. Singapura you duduk Malaysia. Saya mau buat lah. Okey, biar dia buat. So, tak apa. Kita ajar di Singapura. Fizikal duduk sini, kita online Singapura. Dia beli sendiri kat sana. Dia pergi center sendiri, application sendiri. Dia order barang kilang, urus you witness buat sini apa. You jaga je Malaysia punya. You jaga tim you. Kalau you penat, you tidur saja. Tak ada masalah. Okay? Tidur tu you jangan, you kena touch lah dengan Malaysia punya. Takkan orang dah, Wina macam mana saya nak order dalam sistem, saya tak tahu. You pun buat tak tahu. Tak boleh lah, kena ajar dia. Okay? So, bila dia merebak si Salman tu dekat Singapura, you akan dapat bonus US dollar. Okay, jelas Jelas, tekan nombor 1. Kering tekuk. Jelas Jelas, tekan nombor 1. Alhamdulillah, bagus. Okey, saya cuba habis 10:30. Okey, kenali perniagaan anda sebelum bermula. Inilah kita buat Zoom ni, preview bisnes. Supaya you dapat kaji bisnes dulu sebelum you bermula. Bukan saya kata, witness, you ambil saya, you bagi saya 2,000 witness. Apa ni Nurul? Apa bisnes? You see, you bagi saya 500. Apa bisnes? Tak. Ini malam ni kita ajak you sebelum you join, you kena faham dulu. Okay? You jangan suka-suka join. Akhirnya, you orang kata apa? Gagal lah. Kena tipu rupanya. Ramai orang melabur-labur 4,000, 2,000 kena tipu akhirnya. Tak ada Bayar duit duduk-duduk goyang kaki. Jangan percaya kalau kita bayar duit tak dapat apa. Kosong. Nothing. Tak ada. Memang kita kena tipu. Okay? Okay. Saya buka laju sikit. Okay. Ini masa saya di Cancun. Okay, dia ada banyak kolam ni resort. Resort Moon Palace. Boleh Google Moon Palace. Okay. Turun je daripada katil ada jacuzzi terus. Mana ada turun dari katil ada jacuzzi. Tidur tu kan dekat katil tu memang tenggelam. Ya Allah. Berapa ribu duit Malaysia satu malam. Okay. Orang kampung pergi luar negara. Itulah saya. Okay. So, kita macam mana? Kita nak bekerja keras ke macam saya? Masa terikat 85. Okay? Tapi tak ada masalah kalau buat forever living. You boleh kerja, you boleh buat bisnes. Kalau macam saya, income static. Okay? Kalau gaji bersih, tolak gaji kasar. Itulah. Tiada masa, tiada wang. Okay? Sama juga kalau kita kerja buka kedai, kita tiada masa, tiada wang. 10 pagi, 10 malam. 10 pagi, 10 malam. Okay? So, bila kita jadi suri rumah, siapa yang suri rumah kat sini? Boleh tekan nombor 2. Tekan 2 sebab bila you suri rumah, you hanya kena bawang membawang. Bawang membawang, bawang membawang. Potensi tak berkembang. Sayang bagi orang yang graduan tapi duduk suri rumah. Sebenarnya jangan risau. You graduan tak ada kerja, tak ada masalah. Forever living tempat you. Okay? Jangan bawang membawang, bawang mengawang, pakai kain batik malam, siang, pagi, petang. Tak nak. No. Okey. Nak ubah hidup, kita kena jadi minda dan diri kita yang baru. Okey? So, yang ketiga, kita kerja keras dengan berniaga sendiri. Cuba bagi api-api sikit, slow je tengok ni. Kedok semangat. Semangat kedok Ke tak ada lawak-lawak? Nanti ada lawaknya risau. Bagi api sikit. Semangat. Alhamdulillah. Okey, kita nak berniaga sendiri ke? Nak jadi founder ke? Kalau 60% mesti you jadi founder. So, you kena
Contoh buka kedai, you nak buka kedai ke? Overhead tinggi, persaingan, modal besar, tiada masa berkualiti. Terima kasih Cik Azman. Okey, maksudnya hari ni Nurul buka kedai runcit. Okey, Nurul buka kedai runcit. Sebelah Cik Akil buka kedai runcit, Cik Azman buka kedai runcit. Mulalah, mana aku kenapa tak masuk dalam kedai aku? Mulalah san-santau kan. Hati busung sebab yelah memang kita sakit hati sebab modal kita dah habis. Modal kita dah habis. Tapi persaingan kita besar. Tak ada masa. Kos overhead tinggi. Kedai berapa nak sewa? Tapi dalam forever living baru betul dipanggil forever business owner. Sebab masa kita berganda. Income infinity. Masa kita dengan anak-anak. Lepas tu forever living bayar bonus 12 hingga 14 bulan. Tengah bulan macam saya. Okey, lepas tu hujung bulan ada gaji. Jadi ada seumur gaji. Nampak tak? Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Bukan sebab saya ni, saya ambil peluang dan saya buat, saya ikut saja upline saya. Itu saja. You all ikut saja. Tak payah nak pening-pening, tak payah nak banyak cakap. Banyak cakap itu ini memang takkan jadi apa-apa. Okay? So income infinity. Kita kerja berpasukan. Kita pergi keliling dunia pun, pergi melancong pun sama-sama. Jangan risau. Okay? Gitu. Okay. So, business forever living ni adalah business corona. Business corona. Sebab apa? Saya kata dah, dia boleh bayar unlimited. So, bila you macam saya touch Cik Akil, Cik Akil touch apa Kak Syahira. Cik Syahira sekarang tengah telefon dia breakdown. Dia nak tukar telefon baru. Dia terpaksa left group. Tak apa. Dia pun saya ada WhatsApp dia. So, touch. Kak Syahira pergi ke orang lain. So, ini adalah coronavirus. Kita memang LMN network. Tapi orang kata dah, Robert Kiyosaki kata kalau you nak kaya, you kena duduk network. Tapi you kena ingat MLM yang menekan atau MLM yang santai-santai you nak join. Okey, sebab apa? Sebab kita tak ada duit. Kita tak ada modal. Kita bukan orang kaya. Contoh macam saya. Okey, saya anak kampung. Anak orang sawit. Ayah kerja kilang sawit saja. Jadi tak ada modal. Tak ada duit. Jadi saya kena duduk network. Sebab apa? Kalau saya nak duduk di dunia founder, di dunia kedai, saya terpaksa buka cawangan. Contoh, macam KFC. KFC saya kena buka 10 cawangan. Saya tak ada modal. Jadi hanya modal saya masa dulu 2,000 saja saya beli barang, saya duduk di network. Saya sentuh Cik Ismail, saya sentuh Cik Akil, bukan sentuh gosok dah. Maksudnya kita sharing dengan Cik Ismail, Cik Akil. Nampak tak? So Cik Akil pula, Cik Ismail pula shop, di sharing ke orang lain. So network. So saya punya cabang tu berkembang. Nak tunggu saya buka cawangan pun habis. Tak ada duit. Sebab tu kalau kita ikut KFC ni, walaupun kita boykot ke McD, dia tetap utuh. Macam kata Teluk Intan, ada Langkap, Teluk Intan 2, Hutan Melintang. So ada 4. Dia tetap tak tutup. Sebab apa? Dia banyak cawangan. Kat sini sale drop, kat sini sale ada. Nampak tak? So kita ni yang tak ada duit ni, yang hidup susah ni, yang banyak hutang ni, yang banyak komitmen ni kena duduk dalam network. Tapi kena tengok MLM apa yang you nak duduk. Okay? Okay. So, kita ni tanah subur dah. Okay? Orang duduk kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku punya circle positif, circle positif. Yes, semua bisnes ada circle positif. Betul tak saya kata? Kita ni pun ada program. Baru ni dekat IYC ni suka. Melayu, Cina, India, laki, perempuan. Tak adalah bergelimpangan. Dia ni macam kita buat aktiviti. Kita energy. Nampak tak? Perempuan-perempuan lah, laki-laki lah. Ni perempuan belaka kan. Tak ada masalah, okay? So, kita ada circle. Tetapi ramai orang bisnes memang semua ada circle positif. Tetapi soalan saya, adakah company membantu you all untuk grow you all punya income dalam masa yang cepat supaya you all tak bagi upline tu cepat-cepat pergi melancong, tapi you pergi sekali dengan upline. Upline pergi, you pergi. Macam tu. You dapat pergi, upline tak buat, upline tak pergi. Macam tu. Gitu. Jadi, circle positif ni semua orang ada circle positif. Tetapi company support you tak? Dalam forever living company banyak gila support. Okay? Okay.
Okey, ini orang kata. Kalau tengok yang sekejap saya adjust. Ni apa benda ni dah naik sekejap. Tajuk dia dah naik. Mana? Okey. Okey. Nurul. Nurul kata dunia tanpa sebarang. Ya, siapa ada Facebook? Facebook. Saya sekarang Facebook je sebab TikTok lambat. Susah. Susah orang kata sikit-sikit nak cerewet TikTok ni. Dan dalam bisnes kita, kita akan ajar teknik orang cari kita. Macam mana nak ajar teknik orang cari kita? Kena join team kita. Okay? So, kata Nurul, kenapa kau kata dunia tanpa sepadan? Saya ada kenal Salman tu, kisah Salman tadi. Tapi Salman ni saya tak kenal pun. Nurul duduk Singapura. Sekarang dia scam saya kan mati Nurul, katanya witness. Okay? Tak perlu witness, tak perlu mati-mati. Sebab you hanya bagi ni, nampak tak? Yang sebelah ni, Road the Boat ni, nama saya tu, you hanya bagi ini saja. Ini saja website, dia key in dekat sana, dia akan terus bawah you. Okay, jelas tak? So, you tak perlu pening. Ini Malaysia, Brunei, Taiwan semua guna yang Nurul Hikmah yang biru ni. Invoice ni, implemented. Ni. Nampak? Macam-macam ada ni. Mak ayah je tak ada dalam ni. Okay? Jelas? So, dunia tanpa sempadan. You buat dekat handphone saja melalui Facebook dan TikTok. Ni contoh saya lah. Facebook saya, TikTok saya. Siapa yang WhatsApp saya melalui Facebook, inilah saya. Okay? So, kita mudah. Kalau luar negara, kita bagi yang sebelah hujung sekali yang ada burung elang warna hitam. Kalau Malaysia, you bagi kat sini. Andai kata, saya nak ajar you. Kalau you Singapore, Salman tu kawan witness masa sekolah. Dia memang orang Malaysia. So, witness sign up dia dekat yang ada lambang Malaysia ni, bendera Malaysia. Asalkan dia ada IC. Ataupun pasport Malaysia. Tu boleh, tak ada masalah. Forever senang je, sap-sap-soy saja. Okay? Jelas? Jelas tekan nombor 1. Okay? Okay, Alhamdulillah. Nampak Fadi ni seorang dah tidur. Lagi tidur ke? Tadi saya tengok Pakcik Idris tu tadi. Duduk nyandor ke tidur? Dah ada komen. Pakcik Idris! Ada tak Pakcik Idris? Aku nak tengok dalam ni. Pakcik Idris tadi. Saya tengok Pakcik Idris. Mana Pakcik Idris tadi? Mana Pakcik Idris? Sekejap. Tengok Pakcik Idris. Tadi duduk sandar sedap angak. Duduk napuk lagi sungguh Pakcik Idris ni ke? Ketukar nama dah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Kalau orang Singapura nak join, itulah tadi website. Ataupun kita bagi kita punya link ID. Ada. Ada. Nanti uh, Kak Noreha tanya yang ajak masuk Zoom Okey. Sakutala kalau tak ada kawan luar negara tak ada masalah. Okey, tak ada kawan lah. Uh, Cik Sakun, saya panggil Cik Sakun tak ada kawan lah di luar negara, tak ada masalah. Cik Sakun kenalkan Nurul lah. Yang mulut banyak ni kan. Nurul je seorang bawa Cik Sakun contoh. Okey, tapi Nurul ni ada orang luar negara. Cik Sakun dapat dengan Nurul. Gitu. Faham? Jangan rasa kita tak ada orang. Kalau kita tak ada, kita buat je kat Facebook, TikTok, buat dunia tanpa sepadan. Tapi Cik Sakung tiba kenal Nurul je orang Malaysia. Okay, Nurul je nak ubah hidup. Tak apa. Sebenarnya dari Nurul ni Cik Sakung boleh dapat tim di US kot, di Jepun kot sebab mulut popek-popek ya kan. Okay. So, Cik Sakung pun dapat. Gitu. Jangan risau. Yang penting nak je. Cik Sakung ni bawa siapa ya? Siapa yang bagi Cik Sakung ni? Oh, Madam Fida. Okey, minta maaf kalau salah nama. Saya baca kat sini je. Minta maaf ya. Okey. Lepas tu kita ada kelas-kelas. Orang kata, bestnya saya masuk kelas ni, masuk kat Facebook kan. Okey, bestnya tim saya ada benda. Leader saya ada buat benda ni semua kan. Okey, sebenarnya kita ada. Tadi saya tunjuk dah kan gambar. Banyak sangat gambar dia nak tunjuk. Okay. Memang ada. You masuk dulu, you rasa dulu. Mesti you, orang kata kalau dah jatuh cinta tu memang tak boleh lari dah lah.
Ha. Okey, ini yang cek-cek USD tadi. Yang kita tunjuk yang asal tadi. Okey. Ini US ini bukan cek, ini total income dia setahun. Total income. Okey, ini cek-cek USD tadi. Cek-cek USD contoh-contoh ya, jangan ambil gambar. Sekarang forever dia tak papa dah gini. Dia tak papa sejak tahun lepas. Dia hanya bagi SMS dengan email yang tadi saya tunjuk awal tadi. Dia tak papa sebab ramai orang yang jenis sakit hati, orang kata jenis penyakit hati. Bila kita papa gini, dia kabarlah kita ni scammer lah, menipu-menipu. Kalau dalam Islam lillahi ta'ala, memang kita tak tipu. Ini adalah real. Bukan sale tapi bonus tahunan. Okey? Kita tak tipu-tipu. Sebab tu sekarang kita tak ada tanpa cek dah. Kita tak ada. Hanya SMS saja dan email saja. Okey? Orang tak suka. Padahal kita betul dah. Betul, betul. Okey? Kita boleh dapat di 171 negara sebab tu kita tengok ramai orang. Okey. Tip memilih bisnes ada 3. Okey? Iaitu market, online marketing, network marketing, health awareness. Okey? Kita sambil buat networking tadi saya dah terang dah. Online saya dah cover dah. Nak kena dunia tanpa sebadan dah cover dah. Kita nak bisnes ni, mesti kita nak sihat. Betul tak? You tolong. Jangan percaya kepada pelaburan scammer-scammer tu. Okay? Ya betul. Yang scammer tu percaya, aku geram je. Yang scammer tu percaya. Ramai sangat macam tu. Suka sangat. Dia macam ni. Saya selingan sikit. Dia macam ni tau. You ingat kalau you bayar 4,000, dia tulis, you bayar 4,000. Lepas tu you dapat 40,000. Okey. Sekarang ni, kalau Encik Ismail, Sakun, dengan saya bayar 4,000 lah. Okey. 4,000 darab 3 orang 12,000. Macam mana logik akal dia boleh bagi 40,000? Dia nak ambil duit mana? Memang kena tipu lah. Yang pernah report dengan suami saya datang dekat masa tu suami saya di KPDN ke Kuala Kubu, dia cakap, "Tuan, saya cikgu Melayu bawa pencen 160,000. Suami saya cakap apa? "Cikgu tamak." Itu je. Lepas tu selingan beli handphone dekat budak baru belajar, beli handphone iPhone dekat Facebook 4,000. Tolong jangan beli apa-apa dekat Facebook. Dia datang dekat suami saya 4,000, tuan, habis. You tamak. Suami saya cakap gitu je. Kita beli iPhone 7,000, 6,000 dia beli 4,000, habis. Tak tahulah. Okay. So, tip memilih bisnes ada 3 ciri yang perlu awak tahu. Syarikat, produk, pelan pemasaran. Okay. Ada syarikat bagus, produk bagus. Sebab bukan pergi tumbuk-tumbuk dalam lusung. Nurul, saya masih bela. Apa yang bela? Okay. Kita mesti ada pelan pemasaran. Bela tang mana tu? Bela gambar saya ke? Tak apa, jangan bela lagi. Ni baru nak masuk sikit baru ni. Sebab tu saya kata jangan lari duduk. Saya nampak orang lari tu ya, saya nampak. Okay, you kena pilih 3 ni. 3 ni wajib. Okay, dengar betul-betul. Kalau tak faham tanya, sikit-sikit saya boleh jawab. Lebih-lebih tak boleh kan habis masa. Nah? Okay, yang pertama, kita mesti pilih syarikat. Ada tak ni? Salah. Okey, syarikat. Syarikat kita lama, 1978. Saya lahir 1982. Umur saya 43. Okey, dia dah lahir dulu. Kalau nak ikut sekarang dah 50 tahun. Dia berada di USA. Oh, tak nak dulu USA. Aku nak lari dulu. Ini mesti Israel. Tak. Jangan lari dulu. Who gives so? Sebab apa? Bayangkan tadi yang saya tunjuk senarai tu, memang sangat patuh syariah sebab negara kita punya center company ada di Tanah Suci Mekah. Okey, nak masuk Tanah Suci Mekah, nak masuk Brunei bukan senang. Okey, nak bina company. Sebab kita satu-satunya tadi yang saya cakap tadi, yang recap tadi 22 tadi, tak payah cakap lagi. Nanti tolong tengok balik ulangan. Okey, itu semua yang saya cakap 22 tadi dah memang patuh syariah dah. Bayar bonus harga jual. Bonus paling rendah 25%. Tak
tak aktif, tak turun pangkat, tak perlu renew. Okey? Sebab contoh saya ni Islam duduk di US. Okey? Duduk di US pun saya Islam. Kenapa tak nak kawan saya? Contoh saya berjiran dengan witness. Saya lepas tu sebelah saya berjiran dengan Kamarul. Minta maaf siapa ada nama Kamarul sebelah. Kamarul ni asyik. Saya balik petang. Oh, dulu tu benda. Aku pun tak tahu. Aku geram sungguh dulu. Aku geram. Kalau dia cakap kat Facebook mulut dia memang celupa. Kalau dia TikTok, aku geram. Padahal dia dengking aku. Witness ni, Puan mau balik. Macam mana kerja ni Puan? Sihat ke Puan? You nak kawan dengan witness ke Melayu Islam ni? Fikir kan. Gitu lah lebih kurang. Okey, syarikat kita dah besar, lebih 100 juta negara, dah banyak jutawan. Okey, so kaya dah, bebas hutang. Dia punya bebas hutang, tengok semua resort ni dia punya aset-aset banyak dah. Kita private company ya, bukan public company. Lulu aku baru search dekat bursa saham. Forever Living tak ada pun dalam bursa saham. Forever Living private company, bukan public company, dan dia tak perlu shareholder pun. Bila kita masuk bursa, kita nak shareholder, betul? So, dia tak bagi benefit pun ke orang yang bukan ahli. Dia private company, dia share-share kat kita saja. Okay, jelas Okay, so kukuh, jualan saya meningkat, tidak terkesan. Walaupun krisis ekonomi, masa COVID, kita boleh bina 3 center termasuk di Kuwait. Okay, ada soalan tak ni? Okey, bagi api kalau tak faham. Tak faham pula. Kalau semangat, bagi ke api. Okey, top country, Jepun. Tahun ni pun Jepun 2025 sebab kita tahu Jepun macam mana culture dia. Okey. So, kita boleh lesen berniaga di 171 buah negara. Maksudnya kita boleh berniaga di mana-mana. Macam lesen berniaga seluruh dunia. Okey. Boleh berdaftar tim di seluruh dunia. Tanpa kos. You fizikal duduk di Malaysia, you punya team di luar negara. Tak perlu post stop. Witness kata, macam mana saya ada team luar negara, saya nak post stop? Tak perlu post stop. Sebab apa? Sebab kita adalah, kilang yang uruskan. Okey? Okey. Tak perlu berada di luar negara secara fizikal. Okey. Ni lah, kita adalah negara UAE lah. Okey, Arab Saudi pun kita ada. Okey. So, kita memang patuh syariah. Kita punya produk pun produk sunnah. Okey, yang kedua dari segi produk. Kita bukan produk keras. Maknanya kita produk repeat order. Produk keras ni macam kita jual kereta. Bulan ni jual kereta kat Nurul Azia. Bulan depan jual kat kereta Nurul Proton. Bulan depan jual kat Nurul asyik jual kat Nurul. Mana duit Nurul? Nampak tak? So, kita sekarang pakai guna produk ubat gigi, shampoo, whatsoever segala, kita repeat kan. Daripada kita beli kat the store, beli kat Billion, kita beli kat sini, dapat juga kesihatan, dapat juga duit. Okay? So, produk bukan bermusim. Maknanya kalau kita jual baju raya tu, asyik baju raya je musim raya. Jual kurma bulan puasa je. So, ni tak perlu. Okay, kita produk wearer, produk terdesak. Orang terpaksa beli sebab orang nak pakai ubat gigi. Takkan tak nak gonyong gigi, betul? Repeat belian tinggi, produk air tutup, monopoli. Dia ada 200 jenis produk. Okey, banyak. Di luar negara pun ada lagi. Ladang kilang perkapalan dahak cipta kita. Maksudnya di bawah botol kita, bontok botol tu ada nombor. Okey? Ada nombor. Memang tak boleh ditiru. Dan kita satu produk yang tak ada silika dalam biji kasut tu. Sebab tu botol kita buat sendiri memang power. Okey? So, Jepun adalah top nombor 1 dan tengok ni orang Jepun tertua ni, dia makan aloe vera di Jepun 2 liter, kita 1 liter. So Jepun memang, entahlah dia ni memang, orang Jepun memang okey lah bab kesihatan, kebersihan pun semua, ya. Okey. So dalam ni kita mesti ada 2. Penyakit bermula daripada perut. Okey. So sebab apa? Perut tu terkumpulan makanan. Mulalah jadi sembelit. Ada orang sembelit. Tahan je dulu sebenarnya. Aku ni nak cerita kat kau, aku malu. Aku sembelit lama dah. 60 tahun dah aku hidup ni sembelit. Kena ingat 60 tahun jangan selesa sangat. Okey. Kan silap-silap kena potong. Ataupun pakai stoma bag kat luar. Ataupun kanser usus. Usus kita macam selalu pahit. Kalau kita biar dia, macam mana pahit? Macam mana pahit? Kan? Sumbat. Sumbat macam mana pergi? Suara tak kuat? Okey, saya kuatkan.
Rasa dah kuat dah suara aku. Okey, dia macam salur paip. Okey? Kelai Encik Abu Bakar. Dia macam salur paip. Usus kita ni macam salur paip. Kalau sumbat macam mana? Kan? Okey, salur darah pun sama. Dia macam salur paip juga. Kalau sumbat macam mana? Kalau orang rasa kebas. Oh, tak apa. Saya cuba kuatkan. Kalau orang rasa kebas, dekat leher ataupun dekat mana? Dekat leher, saraf tunjang. Hati-hati. Sebab tu, ramai Sebab tu ramai orang yang orang kata dia orang muda pun mati dalam tidur. Sebab apa? Dia tidur, tak apalah, kebas biasa, sakit kepala biasa. Masa tu pembuluh darah pecah. Okey? Ada orang bangun katil jatuh terus mati. Ataupun kalau mati tak apa, tak menyusahkan. Tapi yang takutnya bila jatuh stroke. Stroke susah. Nak kerja susah. Sebab tu orang kata, Nurul, belilah produk ni. You pakai sihat. Nurul, tak ada duit, Nurul. Kena ingat bila pergi IJN berapa belas ribu. Bila you jatuh stroke, you kena gout, tak boleh berjalan, you sakit, timbul-timbul semua, you boleh kerja ke tak? You lagi tak ada duit. Okay? You buat ni, buat sekejap, dapat makan sihat, dapat orang kata, apa ke nama tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat duit balik. Okay. So you boleh kerja, you boleh dapat income, you boleh sihat. Siapa nak macam tu? Okay. Forever ni adalah orang kata ladang aloe vera terbesar lah. Okay. So dia juga pengeluar produk lebah terbesar iaitu lebah gurun. Kalau kita cari lebah gurun, dia rasa mahal. Sebab apa gurun ni mahal? Tapi Forever tak mahal pun. Okay. Produk Forever tak mahal pun madu. Sebab apa gurun ni di company yang lain dia mahal. Sebab apa? Sebab dia di gurun ni tak terima hujan tau. Jadi madu ni tak ada hujan. Madu kita pun tak ada gula. Dan satu-satunya madu kita letak dalam botol plastik tu. Bee honey tu kan. Okay. So aloe vera pun sama. Aloe vera Barbadacis miller. Boleh Google. So aloe vera ni spesies yang terbesar di dunia. Sebenarnya aloe vera kalau tengok company lain tu adalah kita bagi yang cebisan-cebisan kita kat dia. Kat company. Sebab ini kita punya sendiri ladang. Dia 2 kali Singapura ladang kita. Okay. Okay. Produk kita bukan produk timbang kilo. Produk memang ada lulus. Produk memang ada sijil. Produk memang halal dunia. Produk ada sertifikat ELO. Produk langsung tak guna binatang-binatang untuk uji kaji injek ke apa. No, tak ada. Memang 100% semula jadi. Okay, jelas Alhamdulillah. Nak apa tu Cik Ismail? Cik Ismail bawa siapa? Siapa yang ajak? Okey, faham tak? Cuba bagi api-api sikit. Serok suara. Nasi ada air. Okey, bagi api-api sikit. Okey, produk sunnah. Okey, baru pukul 10. Saya janji 10.30 Okey, madu ni produk sunnah. Okey, dan aloe vera ni dah guna daripada zaman Cleopatra lagi. Okey. Okey, ini yang saintis-saintis kita. Bukan orang kata kita pergi timbang-timbang kilo ya. Okey, ini tokoh-tokoh selebriti yang guna produk. Saya nak cerita sebab saya kena masuk sikit. Sebab nanti ramai orang tak tahu. Nurul, kau cerita pumpang-pumpang apa produk dia? So, saya akan masuk produk dulu. Nanti saya akan masuk plan marketing. Jangan risau. Okey? So, ini selebriti-selebritinya. Okey, ini contoh-contoh yang orang kata testimoni yang memang masuk World Guinness Record. Memang okey. Memang okey. Cuma you kena ikut macam mana cara makan. Macam ginilah. Kalau you makan produk pergi hospital, demam, doktor bagi lima ubat. Tak nak lah doktor, duit tak ada. Nak ambil 2 je. Ataupun tak nak doktor, payuh makan 5, habis cekek, habis rasa nak mati rasa. Tu duit mula ubat. Memang dok sihat lah. Okay. So kalau dalam Forever, you ikut guide betul-betul. Okay. You nak apa? You sakit sopak ke? Vitiligo kan? Sopak kan? You ikut. Nak kurus ke?
sakit kulit eczema ke, mata glukoma ke, sakit buah pinggang ke, semua boleh ikhtiar. Okey? Okey. Ini saya bagi demo sikit untuk aloe vera gel. Sebab tak syok lah kan dulu pumpang-pumpang apa produknya. Okey, tengok kejap Kalau duk dengar kejap kejap. Kejap saya nak tengok pasang. Kejap. Ni. Oh, sini. Kejap Saya nak buka video. Okey, kejap Kau duk dengar dekat kabur dekat chat Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mi segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni, air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan membuat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia tak akan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecemasan manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Okey, itu tangan Sifu Takut ada orang faham pula kat bahasa Cina. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan demo. Tengok RTC pula ya. Okey, ini untuk salur darah. Okey. Sekarang dia dah tukar namanya Omega 3 Plus ya. Dulu RTC. Sekarang saya nak tunjukkan demo minyak ikan dan minyak zaitun yang boleh hancurkan kolesterol jahat dalam salur darah kita. Kita gunakan Seroform sebagai analogi kolesterol jahat yang ada dalam salur darah kita selama ini. Untuk pengetahuan, 20% penyakit datang daripada salur darah yang tersumbat. Bila salur darah kita penuh dengan kolesterol jahat, ia akan membuatkan salur darah kita semakin sempit, lama-lama tertutup dan boleh pecah pada bila-bila masa, lalu terjadinya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke. So, demo ni kita guna air panas untuk memperlihatkan Seroform walaupun direndam dalam air panas tapi ia tidak hancur. Seroform memang sangat degil untuk dipecahkan. Ini sama juga keadaan bila mana kita minum air panas selepas makan, ia juga tidak boleh menghancurkan kolesterol jahat kita tu. Jadi, untuk hancurkan kolesterol jahat, kita hanya guna minyak ikan dari lautan Arktik yang bebas dari pencemaran. Minyak ikan mengandungi kolesterol baik yang akan memusnahkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Dalam satu softgel minyak ikan ini, ada mengandungi minyak zaitun sekali. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila kita makan satu biji minyak ikan. So, kita tengok ya, apa jadi pada kolesterol kita bila kita makan minyak ikan. Okey, let's say, minyak ikan yang kita makan tu dah masuk ke dalam saluran kita, dah berjumpa dengan kolesterol jahat. Okey, kita letak sedikit di tangan. Nanti anda boleh tengok apa yang berlaku pada kulit saya ini ya. Tengok tindak balas minyak ikan kat atas Seroform tu. Nampak Seroform tu makin lisut dan hancur. Begitulah kolesterol jahat dalam saudara kita. Tapi jangan takut, tengok kulit saya tadi, tak kesan dah tak hancur pun.
Sebab minyak ikan hanya hancurkan kolesterol jahat saja. Kulit kita, saudara kita, semua terbina daripada protein. Bila kolesterol jahat hancur, saudara kita semakin bersih dan tak tersumbat lagi. So, kita boleh hindar masalah kebas-kebas, serangan jantung, strok dan sebagainya. Itu sebab kita kena amalkan minyak ikan daripada Forever Living. Okey. Sekarang, saya nak tunjuk. Okey, so ini baru saya nak cerita pasal plan. 3 konsep Forever Living. 3 konsep je Forever Living yang you kena faham yang tak ada kat bisnes lain. Okey, sebelum tu. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Sebelum saya masuk dekat sini, cuba cek kat saya siapa baru lagi masuk dan tak ada ID lagi. Boleh tak tekan 1? Siapa yang baru masuk malam ni, dia tak ada ID. So maknanya dia tak ada add Forever lagi. Boleh tak? Yang tak ada ID lagi pun. Ada tak? Baru ada ID ke dah? Ni Encik Azhar ni saya punya ke? Saya, Nurul. Betul. Encik Azhar ni saya punya. Okey. Lagi siapa lagi? Nanti cek siapa tak ada. Okey, kena faham ni Cik Zahar duduk yang baru. Yang baru join, yang dah ada ID baru, yang belum ada ID, yang baru join ada ID. Dengar saya cakap. Forever Living 3 konsep saja, okey? Yang menyebabkan you boleh bonus sangat banyak. Okey? Kalau cerita yang tadi yang you taja luar negara dapat USD tu, ya betul. Tapi 3 konsep ni je. Okey? Saya cuba jelaskan, kalau lagi dalam tak faham, macam Cik Zah boleh cek saya lah. Siapa yang kat Baiti, kat Baiti lah. Siapa yang kat Pidah lah. Okey. So, kita 3 konsep kita, simple. Bisnes kita saya kata tadi santai-santai. Simple, duplicate, profit, fund. Simple. Kita tak ada orang tengah, nanti saya explain. Tiada sistem point BBPB, USCB, semua-semua. Jangan ngaku nak malu. Tiada pairing system, tiada piramid system, tiada flushing, tiada nipu-nipu, tiada syarat tersembunyi. Modal kita sekali je seumur hidup RM90. Sekali seumur hidup RM90 dapat satu botol kuning yang bernilai RM116. Okay? So profit, payout kita paling tinggi kat dunia. Sebab apa? Kita bonus permulaan. Kalau you betul-betul nak buat bisnes, you ambil terus 60%. You like founder. Modal kecil, bonus besar. Okey, bonus dibayar dari harga jual. Ada 11 cabang income insentif. Walaupun bisnes lain ada 14 cabang, tapi kita 11 pun lah dah jadi luar biasa hebat. Okey? Kita fund tak stres. Kita buat kerja tak stres. Tak ada maintenance. Tadi saya dah listkan 12. Okey, yang saya dah bagi dalam untuk WhatsApp saya, boleh tengok yang saya dah listkan. Atau yang belum, yang nak tengok balik, nanti saya akan upload saya punya ni dekat YouTube. Boleh tengok ulang-ulang. Okey, percutian 3 kali setahun. Tak perlu maintain. Tak ada minimum order quantity, MOQ. Bebas masa, bebas lokasi, bebas buang. Okey. So, kita adalah raja global bonus. Sebab kalau kita tengok kat sini, bila kita search dekat Google ni kan, dia akan keluar cek-cek. Bukan dia keluar, you kena buat 3%, you kena 250 BB. No. Okey. So, ini adalah sale. Bonus. Bukan sale. Okey. Okey, jangan lari, sila duduk. Faham betul-betul. Sebab tu dia kata ini peluang. So, kita kena faham sebelum bermula. Okey. Okey, konsep yang pertama. Okey, kita tak ada sistem orang tengah. Maksudnya, Forever Living terus direct kilang dan kita dapat terus pukal 70%. Kilang ambil 30% je untuk dia, yelah nak bayar pekerja dia, whatsoever segala bagai. Okey, kita sebagai agent, sebagai FBO, business owner terus kepada pelanggan. Okey, produk kita direct kilang, pangkat diskaun tak jatuh, tak perlu maintenance atau jualan setiap bulan, tak ada MOQ. Kita kekal profit 30 hingga 48%, seolah-olah satu produk kita boleh untung RM30.
bukan RM5, bukan RM3. Okey? Tiada berkongsi untung dengan sesiapa. Sebab tu kita tak ada dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam bursa saham. Sebab kita hanya berkongsi untung company dengan forever business owner saja. Okey, untung agent like founder. Sebab kita tak perlu modal RM100,000 untuk dapat 70%. No, hanya di Forever Living saja modal kecil, untung besar. Okey, untuk dapat ID 90 ya je tadi. Okey, kita tak ada orang bisnes di luar sana dia tradisional. Dia kan ada kilang, orang tengah, agent lah, stokis, super stokis lah, diamond, founder diamond lah, segala bagai lah kan. So, di sini akan berlaku kalau sistem orang tengah ni you kena ada MOQ. Maknanya bulan ni you kena beli 10 barang. Okay? Baru dapat 5%. Kalau bulan depan tak beli, you jatuh pada agent. You dah stokis. Sama juga dengan yang cerita MLM lain. Kalau hari ni you dapat 3%, bulan depan you dapat 6%, bulan satu lagi you tak buat, you sakit, you tak ada masa, you penat dah, you akan jatuh kepada 3% balik. So sampai bila you nak buat bisnes naik turun, naik turun, naik turun, betul tak? Kita tak nak kan bisnes naik turun, naik turun, naik turun. Okey? Sekejap Sekejap. Okey, so kita tak nak bisnes yang naik turun, naik turun. Okey, jelas So kita tak ada orang tengah. Okey, yang kedua, ini konsep yang pertama. Saya kata konsep ni ada 3 saja. So ni konsep pertama. Konsep yang kedua, kita tiada sistem point. PW, BW. Tak ada. Tak ada Sebab tu kita bonus paling besar. Bonus paling besar. 25%, tapi paling kecil di Forever Living 25%. Sebab basic bonus kita 25%. Tetapi di bisnes lain basic 3%. Kita paling besar bonus basic adalah 43%. Okey, jelas So, bila FLP ni, Forever Living Product ni, contoh, saya bagi contoh, you punya jualan RM2,000, you darab bonus 25%, you akan dapat RM500. Di sini you senang kira. Sebab apa? Sebab you tak ada kira macam syarikat ABC. Kicap kuning 0.2 PV. Kicap biru 0.1 BW. Kicap hijau 0.6 BW. No. Jadi you susah nak kira. Okay? Tetapi di Forever Living you senang kira. Kalau say 2,000, you darab terus. Kalau you dapat 20%, you darab 20% terus. Okay, jelas? Okay. Mana cek saya dah? Okay. Tapi kalau bisnes ABC, bisnes lain, MLM, sebab tu kena fikir, kena kaji dulu bisnes. Kalau say 2,000, dia contoh saya bagi dia convert kepada 2, baru dapat 1,000 PV. 1,000 BV. Contoh, darab dengan 5%, baru dapat RM50. Kalaulah dia pun bagi 25%, dia baru dapat 250. Nampak tak? Kita say sama saja. 2,000, tapi kita dapat banyak. Sebab tu, kalau you duduk di syarikat ABC, awak perlu melakukan jualan sebanyak 10 kali ganda untuk dapat RM500 sama dengan saya. Betul? Contoh, dalam Forever, seorang je beli 2,000, you dah dapat 500. Tetapi dalam bisnes ABC, you kena cari 10 orang untuk you dapat 500. Faham? Basic. Paling senang faham. Faham tak? Kalau faham, tekan nombor 1. Okey? Faham? Tekan nombor 1. Okey, next slide. Okey, ini saya bagi dia punya cerita. Okey, contoh kiraan. Bisnes Forever Living sale team harga kilang RM2,000. Ahli beli ikut harga ahli masing-masing. Bayaran bonus RM2,000 dan 25%, RM500 masuk ke akaun. Okey, maksudnya kalau you bonus 43%, RM2,000 darab 43%. Berapa? Itulah kira. Dalam 800 lebih saya rasa. Okey? Okey, tetapi bisnes ABC yang lain. A.Y, H.Lee, Hi.O, apa segala bagai kat luar sana, kalau say team you 2,000, ahli pun sama beli ikut ahli kan. Sebab apa? Bila nak jadi ahli mesti dapat murah. Tapi bayaran ikut point system. Dia convert. Okay? Dia convert masuk ke account dengan point system. Okay? Faham? Jadi bila dia masuk point system,
you akan jadi kecil bonus. Sebab tu kat sini saya kata walaupun Forever Living daripada US tapi dia sangat jelas dari segi bayaran. Tak ada selindung. Okay? Kalau bisnes lain, MLM lain, you kena kira convert ini gitu gini pening. Baru dah 5%. Okay? So, you suka bisnes Forever Living ke bisnes ABC? Kalau bisnes Forever Living, tekan nombor 5. Okay. So, bisnes Forever Living sangat mudah. Tak suka ke? Cik Ismail seorang je suka. FL. 5. Bagus. Memang kita suka 5. Sebab apa? Sebenarnya, bila dah ada ID, kita boleh dapat income besar. Inilah. Sama dengan bisnes orang sebelah, tapi kita dapat 500. Nampak tak? Tapi kalau kita tak ada ID, kita tak suka duit, memang tak dapat. Kalau tak ada ID, tolong. Register, dapat ahli, dapat produk free, dapat duit. Suka. Semua suka kan? Sebab tu orang kata, bisnes ni nak duit ke nak penat? Nak cari 10 orang ke nak cari seorang? Okay. So yang ketiga, kita tiada konsep pairing. Nak duit. Okay, dalam Forever Living, saya kata tadi, satu kaki bayar habis. Tapi kalau kita ada 2 kaki, tak ada masalah. 1, 2, ada 3 kaki, 2 kaki patah, 1 kaki hidup. Tak ada masalah. Kita pun tak perlu nak fikir-fikir susun. Sebab kita tak ada penindasan. Okay, kita tak ada pairing. Kita tak ada, you kena buka banyak kaki baru you dapat bonus. Tak. Okay. Tak ada maintain sale. Okay, pilihlah syarikat yang benar-benar mahu berikan kita untung yang banyak. Bukan syarikat yang banyak sangat syarat untuk beri bonus. Macam mana contohnya syarat beri bonus? You kena buat maintain you kena buat belian RM500 sebulan untuk you layak dapat bonus. Itu syarat. Kalau you tak buat maintain 500, you tak dapat bonus. Itu you jaga-jaga, tolong stop. You buat je Forever Living tak perlu maintain. Okay, andai kata you tak maintain sale tapi ada belian tim, sebab you dah ada ubat gigi. You nak beli lagi ke ubat gigi? Boleh, tak ada masalah. You nak beli, you nak simpan stok. Assalamualaikum, saya nak ubat gigi. You nak jual terus pun tak ada masalah. Boleh. Tapi kita, kalau tak ada maintain sale pun tetap dapat bonus. Kalau tim kita ada buat belian. Atau kita ada menaja lah. Kita ada menaja. Okay, dia pun beli 1 ubat gigi. Kita ni tak beli sebab bulan lepas beli dah. Kita tetap dapat bonus. Okay? Gitu. Faham? Okay. Hai. Okay. Dalam Forever Living, dia tak ada langsung penindasan. Maksudnya, dalam Forever Living, sama pangkat tertinggi tak akan putus ngedownline. Contoh, saya Cik Azhar tadi. Okay, Cik Azhar, saya kalau betul-betul nak buat, dapat 60%, betul-betul nak follow saya, ambil tu 60%, okay, tutup mata, jalan terus, buat terus, dapat balik. Pada 14 hari bulan 6 nanti masuk ke akaun. So, bila Cik Azhar sama pangkat dengan saya, tak kisahlah Eager manager lah. Eager tu sebab saya dah pergi Eager retreat. So, manager sama dengan saya, Cik siapa ke nama, Azhar tetap bawah saya. Okay? Cik Azhar pun taja siapa, Cik Ismail tadi. Cik Ismail pun sama manager, tetap bawah Cik Azhar. So, apa yang dapat company menawarkan lagi royalty bonus ke Cik Azhar, tadi orang kata basic-basic je. Nurul kata basic-basic 25-43%. So, royalty bonus company bayar 632 lagi. Okay? 632 11%. Ini adalah asas permulaan untuk 11%. Okay? Asas. So, ada orang tanya tadi, jam bonus tu apa Nurul? Okay, jam bonus tu adalah selepas 632 dia ada lagi 743 8 5, 4. Ada lagi Kok Nur. Okay. Tak perlu tahu yang situ. Kita tahu basic tadi bonus 25% hingga 43% daripada kepada akaun kita. Basic untung runcit kita 30 hingga 48%. Dan ini adalah kita punya company bagi orang kata benda ke nama ni Allah insentif, gift, reward. Sebab
saya dah lahirkan manager dan Cik Azhar pun dah lahirkan manager kat bawah, Cik Azhar pun dapat benda yang sama. Jangan risau. Dia kalau Cik Azhar lahir Cik Ismail manager, Cik Azhar dapat daripada tim Cik Ismail 6,000, bukan tolak daripada bonus Cik Azhar pun. Cik Ismail pun bukan tolak dari bonus saya. Company bagi extra. Gitu. Tu duit company, jangan risau. Okey, kalau MNL lain sama pangkat tertinggi dia akan putus. Maksudnya kalau contoh manager sama manager putus. Yelah, crown sama crown dia akan putus. Siapa pernah ada rasa putus-putus ni? Cuba komen dua. Okey, Encik Nur Azri, nanti saya akan pas balik saya punya rekod ni. Kan? Okey, terlambat masuk tadi, tak ada masalah. Okey. Siapa pernah buat putus-putus ni? Penat buat kerja 5 tahun. Jadikan Cik Ismail manager. Tiba-tiba Cik Ismail jadi anak derhaka duduk sebelah. Bukanlah Cik Ismail ni jahat, tak. Maknanya company ni bila saya naikkan Cik Ismail jadi duduk sebelah, akan wujud perasaan, tak nak aku naikkan Cik Ismail, biarlah dia duduk situ. Biar duduk situ Cik Azhar, betul. Biarlah Cik Azhar situ, jangan naik manager macam aku. Tak payah. Nanti kan aku putus dengan dia. Tak payah. Akan ada perasaan macam tu. So, bila Cik Azhar nak naik, saya akan kata, tak payah aku naikkan Cik Azhar ni. Biarkan saya balik ke Cik Ismail pula. Bila Cik Ismail duduk dah nak naik CP, biarlah Cik Ismail ni. Tak payah, aku tak dapat loyalty. Mulalah ada isu, saya bila ternaiklah Cik Azhar atau Cik Ismail ni, saya akan buat loan. Untuk beli besar, untuk saya nak pangkat atas, saya dah tak mampu dah, saya buat loan. Untuk saya override balik Cik Ismail. Itu kerja sia-sia. Orang bisnes nak hilang hutang, kita lagi nak tambah hutang. Okay? So, next. Okay, yang ni company akan bagi 2 tiket melancong masa saya cakap tadi. 3. Okay. Bonus tahunan dalam USD tadi saya dah tunjuk awal tadi. Okay. Dan kita ada tabung kereta. Tabung kereta ni apa? Gaji setiap bulan tu. Maksudnya tadi macam saya. Okay, lepas ni. Saya tak ada dalam ni ya. Tapi dalam grup saya ada. Maksudnya macam ni. Gaji ni macam ni. Contoh, kalau bonus Cik Azhar 10,000. Gaji 1,500. So, duit akan masuk ke akaun 11,500. Itu contoh. Kalau gaji bonus 10,000, gaji 3,000. So, akan masuk 13,000. Dia gaji ni setiap bulan dia bayar 3 tahun. 1,500, 2,250, 3,000. Kalau Cik Azhar kata tak nak lah 1,500. Sikit. Saya punya verifier 3,000 sebulan. So, ambil je lah 3,000. Okay? Jelas so, buat je. Mana yang nak terpulang. Kita tak ada syarat tersembunyi. Okay. Mana next? Okay. Inilah orang-orang beli kereta dan saya tadi dapat 1,500. Saya dah tunjuk dah tadi kereta saya. Daripada Viva 1,000cc, dia tukar kepada GR dalam masa setahun saja. Okay. Tapi kalau Cik Nur Azri tak nak beli kereta, nak beli masuk tabung haji pun tak ada masalah. Dia bagi duit. Tapi kalau Cik Azri kata, saya nak Mustang, belilah Mustang. Nak beli Porsche, belilah Porsche. Duit tu masuk. Tak nak belilah. Aku nak simpan sebulan 3,000 aku dapat. Weh, kalau setahun 36,000. Weh, aku nak pergi murah. Nak pergi murah. Bawa satu keluarga. Terpulang. Okay? Nak beli van jenazah pun tak ada masalah. Boleh. Ni 1,500 hingga 3,000. Nak buat van jenazah. Okay? Tak ada masalah. Boleh. Semua boleh. Duit awak. Masuk akaun awak. Okay? Best ke tak best ni? Dah nak habis ni. Cuba tekan api-api sikit. Okay. So, 3 percutian ni. Okay. Percutian ni you boleh. Sebab tu saya dipanggil Eagle Manager. Sebab saya Eagle Manager retreat yang tengah tu. Yang saya pergi Mexico tu. Siapa orang Asia pergi Mexico? Tak ada lagi tau. Payah. Kau tulis intan, saya rasa saya je seorang pergi Mexico. Kok dengan laki saya. Orang takut pergi Mexico. Dia anti Asia. Berbogel lah. Bertatu lah. Dekat pantai tu.
Semua orang kata benda tak ada seurat benang pun. Ha. Okay, Pulau Caribbean. Okay, so duit poket berapa dia bagi? Nurul, kau orang pergi Paris baru ni, orang pergi mana India, pergi Dubai tahun depan. Gini, dia akan bagi duit masuk dalam akaun kita. Senang cerita. Nak belanja, nak beli beg LV ke? Boleh, part time. Saya part time je, Cik. Cik Sakun. Saya buat part time je, Cik Sakun. Tapi kalau Cik terpulang, Cik Sakun nak buat full time ke part time terpulang. Saya buat part time je sebab mak saya tak bagi berhenti kerja. Jadi redha mak tu saya pegang. Okay? So terpulang. So Cik Sakun nak pergi mana? Nak pergi Allahumma salli Muhammad. Nak pergi India lah contoh. Dapat pergi India. Okay Cik Sakun, awak ambil 500 USD paling kecil. Suka ke tak suka? 500 USD. Convert duit Malaysia? Sukalah. Rakit bawah siapa? Rakit bawah siapa ni nak start bisnes ni? Oh, dah menggelupur-gelupur. Bagus. Bagus. Kena bagus gitu. Jangan tunggu. Saya geram kalau orang tunggu-tunggu. Mula naik seh dah ni. Okey, terus sign up lepas ni. Okey, so kalau dapat 500 USD, tak payah cerita 30,200 USD, tak payah cerita. Okey, dapat 5. Kita boleh belanja dah. Lepas tu, sebelum saya terlupa. You kalau nak pergi luar negara, saya hari tu dari Teluk Intan tau. Dari Teluk Intan saya naik Grab. Saya boleh claim tau. Kalau you bawa kereta, you boleh claim minyak, you boleh kereta, you boleh claim apa saja you nak claim. You kumpul je receipt, you claim kat HQ. HQ kaya. Maknanya, you pergi ni bawa body. Bukan bawa body. Bogey-bogey dok bawa baju je lah. Gitu-gitu. Pergi. Santai-santai je. Gitu. Ini betul. Okay? Nak dapat 13,000, you nak shopping ke? You tak nak shopping ke? You terpulang tu duit you dalam bank you. Nak bagi saya sikit pun boleh. Dapat 13,000, bagi saya 3,000. Okay. Mana ke depan? Okay. Ini saya cakap yang Malaysia, ni apa ni? Ini yang ni. Nampak? Saya pergi Cancun ni. Nampak ujung ni Cancun 2022. Masuk 2020. 2021 boleh emas ketui kat atas ni. Boleh emas. Gold wafer. 2. Satu laki, satu saya. Saya pegang 2 tadi kan. Muka saya ni. Okey. 2022 pergi Mexico. 2023 pergi ke mana lagi? Mexico, pergi Istanbul. Pergi mana? Bali. Orang kampung. Orang kilang sawit kan. Jadi pergi ke sana. Kan? Kita ni 2022 saya dah pergi tau. Melancong. 2021 setahun je. Sekarang ramai orang bisnes. Wah, bagus. Join bisnes. Seka positif. Saya punya upline pergi sini. Saya punya upline pergi sini. Bagus. Upline you buat berapa lama dah bisnes? 8 tahun. Dah you bila nak pergi? Patutnya, saya baru buat Forever Living. Baru sebulan. 8 bulan. 6 bulan. Saya boleh pergi melancong. Saya dah qualified. 8 bulan saya join. Saya dah qualified. Ini betul-betul bisnes. Yes. Apply tak pergi? Bye-bye kau. Lantak dia. Yang penting aku dulu pergi. Gitu. Okay. Mana cek aku? Memanglah semua orang nak. Tak nak memang rugi. Okay. Ini orang cerita tabung tadi. Boleh ajar step by step. Cik Rakib ni dengan siapa? Cuba tulis siapa yang anjuk sini. Ke saya? Okay. Ni. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak tahu nak cakap apa. Satu-satunya bonus tabung dunia USD ada di Forever Living, guys. Kita Melayu pun ada. Jangan risau. Sekarang ni kita tak fikir dah bisnes tu datang dari mana. Yang penting dia patuh syariah dan dia tak menekan produk dia halal. Gitu. Okay? Cepat sikit. Okay. Ini saya lajukan sikit. Dulu aku buat bisnes dulu ada passive income. Hai. Kat sini lagi banyak passive income tau. Royalty bonus level 1 11%. Sama pangkat. Tak putus. Okay, faham? Okay, so overriding banyak. Overriding banyak. Okay, besar je tim. Tak ada masalah. 1 line ke, 2 line ke, 10 line ke terpulang.
Okey, jelas ni saya bagi contoh. Bonus kita semua dibayar daripada harga kilang. No point system. Ingat dalam kepala. Okey, ini contoh income yang 3 tahun. Income tahun lepas 3 bulan. 3 bulan, bulan 5 join. Okey, suri rumah. Takkan you nak tunggu 3 tahun baru you nak dapat 5 angka? Takkan. 3 tahun lagi entah belum kita hidup ke belum kita mati. So, kita buat sekarang. Dapat sekarang. Selesai masalah. Ini gunung emas tau. Ramai orang tak tahu. Tapi sebenarnya gunung emas ni, sebab tu saya bagi tajuk gunung emas. Gunung emas ni dalam genggaman kita. Tapi kita je nak genggam ke tak? Okey, ini Otai Ruziah tadi yang komen-komen otai, kutai tadi tu. Ni. Dia 60 lebih tahun dah. Memang dia ni kutip USD je. Suri rumah. Dia buat offline je. Bukan online tau. Offline. Kerja dia macam ni je. Okey, nanti back Puan Munirah. Okey, macam ni je. So, dapat. Convert lah sendiri. Ni tahun 2019. Sekarang, sejak tahun 2023, lepas COVID, kita tak ada check ni dah. Tak ada tunjuk dah. Kita kena tunjuk dalam account. Account ni tak boleh tunjuk kot dalam account sebab banyak scammer. Sebab tu saya tutup saya punya semua IC semua. Okey, ini yang lama. Okey, sekarang dah tak boleh. Sebab orang kata forever ni nipu. Hanya orang duduk forever je tahu. Okey, ini bonus tahunan. Tak ada cek-cek dah. Dia masuk dalam ni. Okey, dia masuk dalam account. Okey. Ceritanya tadi sikit bisnes ni boleh diwarisi. Okey, kita tengok video ni sikit So, perempuan ni, bini dia ni tak ada nama pun dalam forever. Tetapi dia kekal dapat bisnes 5 angka. Bonus 5 angka. Dan boleh waris bisnes ni daripada suami dia dan tim dia sekali. Kejap kita tengok sekejap. Dah nak habis dah ni. The best part nak share juga dengan semua orang. Memang Forever is the best company sebab nama suami, sebenarnya sebelum ni nama suami. Tapi bila suami dah meninggal tahun 23 Februari 2021, bulan 9 tu datuk, terus semua bisnes yang ada dapat atas nama suami, terus dapat di atas nama saya. Ini the best Forever. Yang betul-betul namanya Forever, yang betul-betul orang kata diwariskan tu. Itu memang betul real. Sebab saya pada tahun bulan 8 itu juga, saya dapat pencapaian 5 angka sebulan itu sampai sekarang. Masya Allah. Sebab saya rasa macam perjuangan ni perlu diteruskan walaupun suami dah meninggal dunia. Okay, Ibu, terima kasih. Banyak diucapkan pada senior manager. The best part. Okay. So, memang kita boleh waris suami dia tak ada pun dalam nama dalam, isterinya tak ada pun nama. Tetapi atas dasar suami dia buat dan waris. Ini betul-betul real business. Okay. So, ceritanya saya terpanggil nak buat benda ni sebenarnya actually ada satu orang dia check saya. Dia kata dia tak nak join Forever. Dia belum buka minda. Dia tak nak join sebab dia kata Forever tak ada dalam bursa saham. Sebab tu je dia sangat rugi. Yelah sangat rugilah. Dia tak dengar betul-betul. Dia tak ambil peluang ni. Okay, sebenarnya Forever ni dia tak ada dalam bursa saham. Sebab dia private company, bukan public company yang mengutip dana daripada shareholder. Sebab dia bagi sharing dekat orang, keuntungan dekat kita sebagai ahli. Okay, saya tolong bacakan. Sebab tu Forever Living tak ada dalam bursa saham. Dan Forever Living tak perlu pun pembahagian keuntungan kepada shareholder yang berkepentingan. Malah mereka bukan ahli bisnes Forever Living yang sah pun. Nak apa nak bagi kat dia? Keuntungan Forever adalah untuk ahli-ahlinya saja dan semua kilang ladang, produk, kapal, packaging adalah semua sendiri punya. Okey, sebab tu permulaan bisnes awak boleh dapat 60% macam founder dan semua bayaran bonus adalah dari kilang. Okey, dari harga kilang. Di mana datangnya keuntungan dulu? Dah dia boleh bayar sampai USD sampai banyak kat kita semua. Okey, Forever Living berada di 171 buah negara termasuk di bumi Mekah dan company mengutip 3% keuntungan setiap negara masuk dalam satu tabung. Dan tabung tersebut company agihkan mengikut kepada ahli-ahlinya. Maksudnya macam ni. Senang faham, macam kita ambil satu tabung hujung bulan 12 nak pergi Langkawi. Kita masuk, gaji bulan ni 200, gaji bulan depan 200, gaji ni. So, pada bulan 12 kita pecah.
kita dapat pergi Langkawi. Ini sama je Forever Living, dia tak ada dalam bursa tapi dia ada satu tabung yang dia ambil 3% keuntungan Malaysia masuk tabung. Dia ambil 3% keuntungan Jepun masuk tabung. Dia ambil 3% keuntungan US masuk tabung. Dia ambil keuntungan Arab Saudi masuk tabung. Dia ambil keuntungan apa ke nama Brunei masuk tabung. So 171 dunia tu 3% keuntungan US dollar tu dia bahagikan sama rata. Okey, jelas tak? Gitu. Okey, bagaimana nak mula? Alhamdulillah jelas. Bagaimana nak mula? Jangan lari, jangan tu. Ingat ingat apa yang saya cakap, modal sekali saja, untung berkali-kali, modal kecil, untung besar. Tak perlu renew, tak perlu modal setiap bulan nak dapat bonus. No maintenance, tak perlu pegang stok. Semua beli kat apps, orang beli sendiri. Kita hanya guide saja. Kita boleh taja semua orang di 171 buah negara, fizikal duduk di Malaysia, tetapi kita punya income luar negara, USD masuk dalam akaun kita. Sub-sub-soy sahaja. Okey, jelas Okey. Okey, dah nak habis dah? Okey, macam mana nak bermula dulu? Okey. Yang pertama, you daftar RM30, you boleh berbisnes di 3 negara. Iaitu Malaysia, Brunei dan Singapura. Okey? Dan you punya let discount saja 5%. Tetapi kalau you betul-betul nak buat bisnes, you betul-betul nak jadi macam saya, you betul-betul nak ada gaji, you betul-betul nak ubah hidup you betul-betul nak ada rumah sekarang menyewa, you betul-betul nak orang kata selesa, you betul-betul nak tak ada kerja, you buat Forever Living. Betul-betul you ambil VIP, you terus dapat 60%. Okay, diskaun 30%. Tetapi, okay, harga sekarang 2147. Itu jangan bayar, tak perlu. Saya bagi contoh saja ni, yang asas je, Forever perlu 2147 untuk dapat 60%. Tapi tak, sekarang ada promosi. Bila you dapat 90%, you tetap dapat aloe vera botol kuning tu, berharga RM116.79. Dan you dapat website, you dapat segala bagai yang saya cerita tadi. You bila you VIP, you modal banyak tu, you dapat satu VIP 500 lebih. Kan kita kira daripada harga jual, betul tak? So kalau dah 3, you dah berbalik modal dah. Okey? Okey. Manduk gerok ni. Okey, ini contoh kiraan. Kalau you ambil VIP, saya bagi contoh. Okey, cepat sikit. Saya gerakkan jalan je. Sekejap, saya dah nampak. Okey. Oh, dah. Okey. So, Forever Living bayar bonus dari harga jual. Ini cerita kalau you nak bisnes. You betul-betul nak ubah hidup. 60%. Cerita ya? Okey. Sekarang ni you VIP, purple ni. Kalau you VIP, you taja VIP, you dapat 536 bonus you. Darab 4 orang VIP, you dah dapat 2147. Kalau you tak ada ahli, orang tu bukan ahli, you dapat untung produk, satu produk RM35.03. Kalau you dapat 10 orang beli, you dapat duit poket untung runcit you RM350.30. Kalau sehari 10 orang beli, subhanallah, sehari 350 you dapat. You belanja tak ada duit usik duit gaji pun. Okay? Okay, kalau you orang tu dia orang kata benda VIP 30%, 30% ni untung runcit ya. Bonus belum cerita lagi, bonus tadi 25% kat bawah. Overriding belum cerita lagi ya. Overriding belum cerita lagi. So totally 30 campur 25 campur 5 adalah 60%. So bila you VIP, you taja seorang yang 5% saja. Alah Nurul, saya banyak duit. Saya boleh mampu bayarlah 100 lebih. Tak apa. Lantok dia. Okay. So you boleh dapat daripada dia seorang RM29.20. So kalau kali 10, you dapat RM292 you punya bonus. So kalau you ada 4 VIP, you campur 292, you dapat apa satu bulan tu? Berapa? Dah hampir 2,400 lebih, betul? Belum untung runcit lagi 300 lebih. Belanja harian, hari ni dapat 350 sebab ada 10 orang beli barang. So pergilah The Store ke, Brilliant ke, Lotus ke, beli barang dapur. Okay, duit gaji simpan. Tak ada duit gaji, alhamdulillah ada rezeki di sini. Okay. So, nak wang besar, 60%. Grab VIP sekarang dengan hanya promosi jimat sekali seumur hidup tanpa maintenance setiap bulan. Tak perlu beli setiap bulan. Modal sekali. You nak bisnes, you mesti ada modal. Mana ada bisnes tak ada modal? You yang
Buat pelaburan kena scam tu pun kena ada modal. 4,000 lepas tu kena tipu. 2,000 kena tipu. Nampak tak? Ini you bayar, you dapat modal. You dapat produk. You dapat lagi jimat. You boleh guna. You dapat belaka, gaji semua, pergi melancong, whatsoever, duit, segala bagai. Ini cerita tadi. Okay. You tak perlu bayar 2,100. Berapa ke tadi? 47. Hanya bayar 1623 poseng. Tolak dengan 2147, you jimat RM500. Nampak? Tapi you kata, Nurul, saya ada duit 2147. Saya suka. Saya tak nak ambil set ni. Tak nak. Saya tak suka. Tak apa. Beli sendiri. Dalam apps. Okay? Ada dalam app. Bila you daftar 90, you akan dapat app yang saya tunjuk-tunjuk tadi tu. So, you beli sendiri. Terpulang. You kena ingat, jangan rasa susah 1623 ni. You pilih je mana 4, tak ada masalah. Salah satu, you akan dapat 60%, you akan dapat sihat. Okay, kena ingat kalau you ada macam saya dulu 2,000 dalam bank, saya sayang. Masa tu saya modal 2,000 tau. Sebab tak ada promosi pada tahun tu. So kalau saya, Allah macam mana aku ada modal 2,000 je dalam bank. Kalau keluar tak ada langsung. Betul. Tapi saya keluar, nampak tak apa yang saya tunjuk kat you? Apa yang saya dapat? Mula-mula saya dapat dah 500 lebih. So saya hanya ada modal 1,500. Lepas tu saya dapat lagi 5,000 tadi. So saya berbalik modal. Kalau you tak mula sekarang, you akan susah. Kalau you mula sekarang, peluang guna emas depan mata, boleh profit besar, 60% dalam tangan, macam founder, you kena bermula dengan Forever Living, tutup mata, ambil terus. Ni dapat rawat you, kesihatan you dulu, ubat gigi lah apa, tukar kat sini dulu. Okay? Makan madu, kebas-kebas. Lepas tu, sebab apa? Kalau you sayang duit, 1,600, ingat IJN, dialisis, 16,000 akan tunggu you. Ada orang kata kerajaan macam saya, dia, alah dulu tak apa, kerajaan tanggung. Ya, kerajaan boleh tanggung. Memang kerajaan boleh tanggung. Tapi, you tak boleh buat kerja, you sakit. Mak, jom mak kita pergi Aeon. Tak boleh, mak sakit ni. Nak kena dialisis pukul 3. Nampak? Mak sakit ni, tak boleh nak pergi rumah anak, jaga anak. Nampak tak? So, sepatutnya kita boleh sihat. Yelah, umur kita tak tahu mati, tapi kita sihat. Kita boleh buat apa saja. So, buatlah Forever sungguh-sungguh. Buatlah, berpindahlah di dalam Forever. Pilihlah Forever. Tak ada langsung syarat tersembunyi. You akan untung 60%. Okay? Tu saja daripada saya. Saya bagi Kak MC balik. Dan saya minta maaf kalau ada silap dan salah, terkasar bahasa, terkuat bicara. Bagi yang kena back tu siapa yang bagi link tadi. Supaya you lebih jelas, lebih faham. Okay? Kena ingat satu pesanan saya. Nak pilih bisnes, inilah saya bagi untuk you faham dulu sebelum you mula. Okay? Saya bagi kat Farini. Silakan Farini. Okey, Alhamdulillah. Dengar tak suara saya? Okey, terima kasih Kak Nurul sebab bagi penjelasan yang hebat, yang jelas. Tak semua dapat join business tapi membagi penerangan seberdetail sebelum nak join. Sebelum ni kalau join business jom join tapi yang detail syarikat dia tak bagi tahu macam mana bayar bonus, macam mana daripada mana kita dapat duit, kan? Betul tak? Okey? Dengan penjelasan tadi, nak yang mana? Berminat dengan produk ataupun berminat dengan syarikat ataupun dua-dua. Boleh pilih lah. Okey? Bet siapa yang bagi link tadi. Okey? Okey, terima kasih semua. Terima kasih sebab sudi habiskan dengar penjelasan Kak Nurul sampai habis. Okey, sebelum tu, sebelum kita tutup kelas kita, jom kita sama-sama baca surah Wal-As lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, back kepada siapa yang bagi link tu. Elak skamer lah. Okey, PM pada ejen yang sah, pada FBO yang sah lah. Okey, selamat malam semua. Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.